Tawakal adalah menyebab ujung iktisab dan kau. Tawakal kira-kira tanpa iktisab yang konyol ke hun. Ngomong tawakal dapat iktisab, Tuhan pejit dong bibu. Wa ma min dabatin illa Allah rizquha, tetap mendatang lambuh mamplan napui pajuh hilung ku bentang. Ana pu tawakal naku. Gitu leh naku. Tawakal dengan hana iktisab itu termasuk kira-kira urang pu bayar apa yang Tuhan ke. Yang sufi naku. Tawakal hana iktisab ke pegah lele sufi urang payang Tuhan naku. Sebab katanya adalah pat tawakal di ujung iktisab. Musim jauh belang dah buh padi. Kemudian pakri dah buh pupuk, pakri ejit. Wallahu alam. Bau iktisab tawakal naku. Kan tawakal pulang bulan-bulan ke Tuhan naku. Nya tawakal pulang ke Tuhan. Tetapi hendak pray terat-teratnya itu kan ke Mekah nak kirim tekik kalau pun tawakalnya naku. Panai yang mana naku? Ki bangga ke Mekah nan, bandor ke long, panai tawakal naku. Dia sahara bibi beda waktu. Sahara doa merubah tadi. Hai kalau doa berah naku. Doa wal kasbu la yadfa'ul qada wal qadar. Walakin anna doa wal sebab alamatun min alamatil qada-qadar. Dah tanda katanya orang kaya, Nabi Jumat dia Tuhan. Dah tanda katanya Indonesia ajar di Allah Taala, ruh tajak Allah Nabi ni. Ya kita dah ni ko. Thau depu katanya mendengar Pak Tsunami kan. Thau depu nak ko. Jika rencana orangnya, pakai ni jauh mana ceh, yang main tiga. Mungkin orangnya mati, kanyan jom ni. Ya kita dah alamat tu kata-kata ni ko. Yang kada tepat kira-kira fiqah ngan tahu nako. Punya dia nak peglah tahu ngan fiqah macam dia lontang gura nako. Gura dia nak peglah nako. Ai kita nak peglah mameh ngan taka nako. Ya rajik peglah mameh ngan taka mengadat belum mameh macam ni baju kentong nako. Ayo kan. Hanya nako. Tetapi mameh ngan taka dia lain mameh lain taka dia tak boleh harus satu.